Tak sangka bila masuk umur 25 ke atas ni, hidup makin stres, perut pun mula sembelit. Ada kaitan ke? Jom kita explain. So, macam mana stres boleh menyebabkan sembelit in the first place? So, bila kita stres, badan kita akan activate fight or flight situation, di mana darah dalam badan kita akan pergi dekat organ-organ yang penting, contohnya macam otak, masa dan jauh daripada bahagian usus kita. Jadi usus kita, pergerakan dia akan slow, menyebabkan usus tu ada sembelit. On top of that, bila perut tak membuang, semua jadi serba tak kena, badan tak selesa, mood pun terganggu. For information, usus ni adalah sebagai otak kedua dalam badan kita, yang mana otak dan usus kita ni memang saling berkait. Dan ramai orang tak tahu, hampir 90% daripada hormon serotonin dalam badan kita dihasilkan daripada perut kita sendiri. Hormon serotonin memang ada kaitan dengan mood, emosi dan juga sistem penghadapan. Jadi bila stres terlalu tinggi, keseimbangan usus pun akan terganggu. So sebab tu sembelit pun mula kerap jadi. Sebab tu sekarang ramai mula amalkan postbiotik ni. Dan yang ni dia bukan postbiotik biasa sebab dia ada triple teknologi. Dia ada prebiotik, probiotik dan juga postbiotik. Dan beza antara tiga ni adalah prebiotik adalah makanan untuk bakteria baik, probiotik adalah bakteria baik dan postbiotik adalah hasil daripada bakteria baik. Dan kesemuanya adalah untuk bantu support keseimbangan usus secara menyeluruh. Bila usus lebih seimbang, ramai mula rasa perut lebih lega, senang nak membuang waktu pagi, kurang kembung dan tersumbat dan badan rasa lebih ringan dan selesa. Kalau dah lama struggle sembelit, jangan tunggu sampai jadi kronik. Boleh mula makan postbiotik Aura Biocare 1 kali sehari.